Welcome guys to Viral News Malaysia hari Jumaat 13 bulan 2 2026. Selamat pagi guys. Ya, bersiaran pada hari ini kita mulakan dengan berita ini ya. Daripada seismik, Kerajaan Selangor henti beri lesen ternak babi, tutup segera ladang yang masih beroperasi. Okey, ini memang serius lah, memang tu yang serius ya. Pada 6-nya. Okey. Baik. Sebelum ini, campur tangan Sultan Selangor menyebabkan kerajaan negeri membatalkan cadangan untuk memusatkan industri penternakan babi di Bukit Tagar, Hulu Selangor. Memusatkan maksudnya semua ladang-ladang itu akan disatukan dalam sebuah tempat lah, sebuah kawasan yang tersendiri, bukannya buka di secara berleluasa lah. Maksudnya ada sistem. Namun Kerajaan Selangor memutuskan hentikan pemberian lesen penternakan babi dan menutup segera ladang-ladang ternakan yang masih beroperasi. Yang masih operasi pun yang tutup ya. Menurut laporan Free Malaysia Today, perkara ini diumumkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Sari. Amiruddin memaklumkan keputusan itu dibuat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi menjunjung titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang tidak berkenan penternakan babi jalankan di mana-mana daerah di negeri itu ya. Jadi melangkah ke hadapan, kerajaan negeri tidak akan meneruskan pemberian lesen penternakan babi kepada mana-mana pihak di Selangor. Jadi maksudnya untuk nak memperolehi babi ini kenalah diimport dan negeri yang paling dekat sekali adalah negeri Sarawak. Okey, kita beralih kepada berita seterusnya daripada berita harian ya, berita harian iaitu media rujukan masa portal berita nombor 1 Malaysia ya. Ceritanya Azam Baki keluarkan surat tuntutan kepada Bloomberg tuntut ganti rugi 100 juta. Apakah cerita ni sebenarnya guys ya? Okey, baik. Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur. Sahabat ya. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki telah mengeluarkan surat tuntutan LOD kepada agensi berita antarabangsa Bloomberg susulan laporan yang disifatkannya sebagai unsur fitnah berkait dakwaan bahawa beliau memiliki jutaan saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan keuangan. Okey, firma guaman Tetuan Zain Megat dan Murad yang mewakili beliau turut menuntut ganti rugi sebanyak RM100 juta atas dakwaan menjejaskan reputasi serta kedudukan profesional Azam. Okey, hasil semakan mendapati LOD itu telah dihantar ke pejabat Bloomberg di Amerika Syarikat dan juga di Malaysia. Ini dia. Firma guaman itu dalam satu kenyataan hari ini mendakwa bahawa artikel tersebut berunsur fitnah, tidak bertanggungjawab dan sangat mengelirukan. Ini Bloomberg ni problematik lah, Bloomberg ni ya, problematik. Right? Okey. Boleh ni? Okey, itu sajalah. Okey. Right, itu ya untuk berita tentang hal ini. Terus yang lainnya boleh anda baca seterusnya lah ya. Okey, untuk New Straits Times ya pada pagi ini, body cut into 7 pieces in Kota Kinabalu. Cops arrest suspect 70. Yeah, right. Okay, Kota Kinabalu. Police have arrested a suspect in connection with the brutal murder of a woman whose body was dismembered into 7 parts and discarded in several locations in Indah Permai here early this morning. Ini macam kes untuk CSI ni sebenarnya, CSI, Crime Scene Investigation, CSI. Ya, untuk mereka ni lah ya. The male suspect believed to be in his 70s was apprehended in Kota Kinabalu around 5 p.m. during an operation carried out by personnel from the Criminal Investigation Division D7 Kota Kinabalu District Police Headquarters, the Ronda Center Jenayah RCJ, Luyang Police Station, Sabah Contingent Police Headquarters, Criminal Investigation Department CID, and Technical Support Unit from D8, JSJ, IPK, and also Bukit Aman. Bukit Aman pun turun juga guys ya. The rest was made less than 24 hours, kurang 24 jam penahanan dibuat ya. Okey, selepas badan mayat itu dijumpai. Okey, dan dipercayai mangsa adalah berumur
berumur 40 tahun lah, seorang mangsa wanita 40 tahun, okay, telah pun discovered by a garbage truck worker at around 6:30 am. Pungut lori sampah tu, pekerja lori sampah menjumpai cebisan lah, menjumpai mayat itu, ya. Police confirmed that clues obtained from the recovered head and torso, kepala dan juga badan ni, led them to trace the suspect location before successfully apprehending him. Preliminary investigation suggests that the motive of the killing was jealousy, which escalated into an argument between the suspect and the victim prior on the incident. Okay, itulah dia. Kerana unsur-unsur cemburu boleh membuat semua orang jadi tak menentulah cemburu, baik lelaki maupun wanita. Ni satu benda yang susah difikirkan lah, ya. Itulah manusia ini ada sifat-sifat binatang juga, guys. Jadi itu sifat binatang yang tak ditonjolkan. Okay, dan inilah contohnya, guys. Memang tak ada perikemanusiaan betul lagi, guys. Okay, terusnya ini daripada The Borneo Post Online. Kembali ke Sarawak lah, ya. Teen found dead after fight in Lundu rented house, 3 arrested. Ini di Lundu Sarawak, ya. Okay, Kuching, ya. A teenager is believed to have been murdered in an incident in a rented house in Lundu early this morning, ya. Lundu Police Chief Superintendent Sudirman Kram said they received information regarding the incident at around 7:12 am from a medical officer at the Sarawak General Hospital, ya, Sarawak General Hospital, HUS. The victim, 18, was sent to HUS in an unconscious state and without a pulse, ya. He was later pronounced dead. Sewaktu perjalanan ke Sarawak General Hospital, ya. Okay. Preliminary examination found swelling on the victim's eye and left cheek, as well as dried blood around his nose, he said in the statement. According to him, preliminary investigation found that prior to the incident, the victim and several colleagues had attended a social gathering, where they are believed to have consumed alcohol. Ni, bila dah consume alcohol, kepala pun tak betul, cakap sikit pun salah, apalagi nak tinggikan suara pun salah, mulalah bertubuh dan sebagainya. Ini betul-betul masalah, guys. Telah pun menimbulkan remaja itu meninggal akibat pergaduhan itu lagi, guys. Susah. Alkohol sahaja, guys. Okay, kita akan mengakhiri kita punya segmen kita ini dengan Didi risau budaya dedahkan aib, ya. Didi alias pelakon veteran, ya. Jadi ini daripada berita harian, ya. Kuala Lumpur, pelakon dan pengacara terkenal Didi alias menyuarakan kebimbangan terhadap budaya membuka aib serta kecenderungan berkongsi perkara yang tidak patut dikongsi dalam media sosial yang sifatkan semakin membimbangkan, terutama sekali di kalangan selebriti lah, artis di Malaysia ini, ya. Masuki era digital yang serba pantas, Didi dalam sebenarnya Fazilah Muhammad Ali berpendapat segelintir individu mudah meluahkan emosi dalam media sosial tanpa memikirkan kesan terhadap diri dan orang sekeliling akibat daripada perbuatan itu. Saya tahu siapakah dia nak menyampaikan berita ini, Didi sudah lebih 3 dekad membawa diri sebagai anak seni. Berkata generasi orang lama yang melalui zaman sebelum kewujudan media sosial mempunyai pendekatan beza dalam menangani konflik dan krisis ketika bersosial. Kalau zaman dulu memang tidak ada media sosial, jadi jika ada apa-apa puas hati, kita terus telefon. Okay? If you tak suka saya, terus call. Lepas itu jumpa depan-depan, bincang bersama-sama. Okay? Apa yang tidak puas hati, kita selesaikan terus, habis cerita. Tapi sekarang ini nak buat pengakuan minta maaf secara terbuka melalui media sosial dan sebagainya, even sampai nak buat press conference sekaligus untuk mengatakan maaf dan sebagainya. Itu budaya yang saya rasa mungkinlah terbawa daripada budaya daripada luar negara lah, mungkinlah, ya. Tapi saya rasa Malaysia ni is a small market lah. It's a small market dalam Malaysia ni berkenaan dengan dunia artis lah di Malaysia ni sangat kecil. Okay, guys, thank you guys for watching Baru Malaysia. Jumpa lagi kita pada minggu depan, guys, ataupun kita buat lagi beda satu hat lah, tengoklah. Okay guys, take care. Baru Malaysia.